betapa lucunya kawan kecil Mandy. Dan nampaknya dia mendapat bahagian yang paling kecil. Tetapi Brittany, dia memang lebih bertuah. Dan wow, lihatlah tandas besar penuh dengan Skittles yang Nicole dapat. Ini akan menjadi pusingan yang menarik. Dan Mandy adalah yang pertama. Bahagian yang sangat kecil. Agar style Skittles at versatile. Pada isi bagasnya. Ups, bibir Mandy baru saja berubah warna. Begitu terang, begitu cantik. Baiklah, mari kita teruskan. Mari kita lihat bagaimana Brittany menangani tugasnya. Surat diskri for an prairie and a first year ang puring. Ang tanda sa dagat berat. At tetapi, hindi mo kanada Britain. Baiklah, bayang dan away. She's dicing with just so no. O create ikut warna. First sudah search. Itu yang tembos yang kena cerita menyicara sebelum orang terus pengganggu. Lihatlah laluan berwarna-warni yang dia buat. Baiklah, kau yang boleh kunci dulu dia? Oh, yes. Oh, saya faham. Nampaknya dia kini boleh minum segala-galanya melalui straw. Itu jauh lebih mudah. Pakai benar, Brittany. Oh, tuh, Brittany, cover versus supplementary. Kau percantiknya. Dan jika dia teruskan, baiklah, apa yang akan berlaku sekarang? Baik, tunggu. Okay. Rambut Brittany baru sahaja bertukar hijau. Itu memang masuk akal. Tetapi, itu bukan semuanya. Semua orang ingin melihat apa yang akan berlaku seterusnya. Dan, kita sedang mencampur warna sekarang. Okey, Peneplain Bear Inster Wiz muncul. Gua kelihatan hebat, Brittany. Sekarang giliran Nicole. Mayor's kickmu. Oh, nampaknya gadis-gadis itu juga mahu sedikit. Certes, Nicole lekor division. Oh, the king shit. We're gonna see it. Saswaba. We did what you want with the Martin Skittles do. Oh, Sakyo model your transformation serious. Sword day yang baru awak personality. Apa? Nicole baru sahaja bertukar menjadi badut. Lihatlah diri Anda. Dan rasanya dia langsung tidak menikmatinya. Oh, jangan menangis, sayang. Ira. Baiklah, Kurt Rollander Pong yang returning like all your reasons for menjadi crying is menjijikkan. Apa yang salah, Brittany? Adakah ia sesuatu yang menjijikkan? Mandy memang tidak bernasib baik dalam cabaran ini. Mari kita lihat apa yang Nicole hadapi. Okay. Oh, come on. Dan selis dan sekuk second dan rasanya. Memang tuh jangan sebut tentang baunya. Baiklah, mari kita teruskan. Sekarang giliran Brittany dan nampaknya dia telah memikirkan sesuatu. Baiklah, mari kita lihat. Tidak, itu tidak akan berjaya. Ya, kamu masih perlu memakannya. Biaps, wargayam dispen dakan first it's or stotodestima. Ya, betul, donut biasa. Lebih cerita taburan. Gadis-gadis itu belum faham apa-apa lagi. Okay. Oh, I'm saying Raven. But Brittany and Spee, seriously ini taburan mate. Why seekar basic inilah yang bisa ini. Baiklah, ani yang boleh sable. Ni evaporation lebih baik daripada sebelumnya. Ayo, kau itu aksi anda berjaya. Darjan Deer, Sturberside. Bala, Predator Rat. Oh. And then raise the table and got dark 7 swords so I need inside race first string with Ganak Sayrai. Brittany, la gay, Gilagaster and Gabrins to wait your wavery. Yeah. Oh, there is time so up and churning yang serious. Oh, baiklah, Sir Crisis dielakkan. Jangan lupa untuk pump. Ya, pasti tiada siapa yang mahu makan benda itu lagi.
Dan sekarang giliran Mandy. Baiklah, kamu masih perlu mencubanya. Ayu, kami percaya padamu. Kamu boleh melakukannya. Kami bersamamu. Kami menyokongmu. Itu dia, semangat dan mulakan. Ya, what you mean, sister? Tang, jangan menangis. Bukan sekarang. Kami masih menyokong anda. Ayo, Mandy, baiklah. Okay. Nampaknya dia sudah bersedia. Wah, dia benar-benar menyerangnya. Sekarang menakutkan untuk memikirkan apa yang akan berlaku. Tunggu sebentar. Oh, ini dia. Sudah tentu dia rasa mual. Britney, ayo bantu dia. Saya terasa beautiful lotnya di gas pita. Gani idea, Magby. Mandy benar-benar meletup. Itu sudah jangka. Kekotoran berlendir itu menjijikan. Itu adalah perkara yang tersier mensyringan saya baru mengerdalan. Saya rasa kita perlu lang na. Oh, basta mimi na botol do. Wiz and I are saying spotted Britney. How? And Mandy's ready botol bersai sini. And Nicole, you and my immature. Temdidi botol coklat terbesar. Ya, gadis. Jangan cemburu. Okay. Britney pergi dulu. Ia kecil, tetapi dia masih perlu memakannya. Sedap, kan? Apa? Ada sesuatu di dalamnya? Tidak mungkin. Britney, awak dapat beruang kami. Nice. Dia tidak terlalu besar, terlihat. Saya rasa ia sesuatu. Baiklah. Ya, hanya tinggal sedikit saja. Tolong jangan sedih. Bukan sekarang. Wah, itu strategi yang bagus, Britney. Tapi maksud seminyak Nicole banyak benar di beras. Yap, sekarang giliran Mandy. Berhenti menghidup. Masa untuk makan. Adakah ia sedap? Oh, lihat. Ada sesuatu di dalam juga. Dan nampaknya ia sesuatu yang sangat lazat. Okay. Ya, lebih baik cuba semuanya secepat mungkin. Tunggu, apa yang sedang berlaku di sana? Mandy, berhenti. Nampaknya kamu makan madu seseorang. Hati-hati. Oh tidak, saya rasa ada yang dalam masalah. Ayo Nicole, sekarang giliran kamu. Oh my. Sempat Pedronia kan juga. Baiklah, mari kita lihat apa yang ada di dalam. Britney juga ingin tahu apa yang ada di dalam. What? Wah, saya menemani di sana. La bubu pulas. Manda, lihatlah itu. Tak sangka, Nicole sangat bertuah. Dan ia sepadan dengan beg tangannya. Sangat bergaya. Saya rasa sudah tiba masanya untuk habiskan hidangan ini. Nice. Tapi gadis itu was makan mayor to juga. Nicole, lewat web neutral car. Semua ni now parbo Mandy may Britney dur. Nampaknya Britney the way story bersentur na berkongshar. Adakah kita akan melihat pergaduhan? Oh, baiklah. Hei, bagaimana ini boleh berlaku, gadis-gadis? Kamu kena betulkan ia dengan cara apapun. Nampaknya Britney kehabisan idea. Baiklah, pita pelekat akan menyelesaikannya. Baiklah, dekade Beverdit is over down pilihan. Hey, curi disket over a batalis. Baiklah, bersitar over la bubu. Okay. Nicole, mungkin sudah tiba masanya untuk melihat beg tangan kamu. Akhirnya, apa yang salah dengan mainan itu? Dan sudah tentu, gadis-gadis itu berpura-pura seperti mereka tidak tahu apa-apa dan tidak melihat apa-apa juga. Walaupun Nicole tidak sepenuhnya percaya itu. Satu lagi cabaran. Britney, jangan terlalu kecewa. Nicole agak lebih bertuah. Okay.
Dan Mandy, Roy Perret kau dah ada weh. Dari ia free butang tu. Patin kau wear chan. Sir Cox sekarang. Britney dan Deperida lo baiklah. Mari kita lihat apa yang berlaku. Adakah itu sejenis ubat gigi yang pelik? Nampaknya memang tidak kelihatan normal. Baiklah, apa yang berlaku seterusnya? Anda akan memberus gigi, bukan? Baiklah, nampaknya ada sesuatu yang tidak kena. Ya, itu bukan ubat gigi. Ia adalah gula-gula getah dan dia meniup belon. Nampaknya ada sesuatu di dalam gelembung-gelembung itu juga. Ya. Satu peringatan kecil untuk anda semua melanggan saluran ini dan tekan butang loceng itu. Britney, awak buat dengan baik. Sekarang giliran Nicole. Dia dapat yang sederhana. Dan kita mulakan lagi. Adakah awak juga akan memberus gigi? Dia nampaknya suka bau itu. Saya rasa sekarang dia boleh tiup belon juga. Yang ini lebih besar. Dan anda boleh bermain dengan gadis-gadis itu. Tups. Just muna. Nicole, Viola, bagaimanapun dia sangat lucu. Hey Nicole, jangan marah. Dan sekarang giliran Mandy. Mari istirahat tambur yang ada boleh. Betapa besarnya berus gigi itu. Adan tiup beri iwasan dari baut selesai bersas. Hiram, hai kerak. Sebenarnya beri atai bayan kaki biar Vionez. Ayu, Mandy. Ia akan bersium. Saya rasa dia tidak akan memberus gigi, tetapi dia akan makan gula-gula getah yang sedap itu. Ayu, cuba tiup belon. Ini dia. Ini sebenarnya menyeronokkan. Dan gadis-gadis itu terkejut. Apa? Now after berus gigi Mandy berskat. Okey, awak ya selaki awak serang. Last hari gadis-gadis at flight dan betau. Dan dia perlu bersabar sekejap. Aduh, kami rasa simpati untuk kamu, Mandy. Baiklah, apa yang boleh saya katakan? Itu sangat menyeronokkan. Cabaran yang sangat hebat dan menarik. Mike keliru. Dia ada botol kecil Fanta sebesar jari kelingkingnya. Dia bertanya kepada gadis-gadis itu jika mereka menghadapi masalah yang sama. Mary kata botolnya biasa, saiz sederhana. Tapi Mia? As Mary secure. Dia terperais dengan orang. Ya, Mia harus taruh pelar Fanta. Mike membukanya dan tidak apa yang keluar. Di mana sodanya? Hey, what's the matter with you? Rupa-rupanya itu bukan Fanta sama sekali. Ia adalah jeli madu. Itu agak menarik. Anda perlu memicitnya keluar. Ya, sedap. Apa? Itu saja? Oh, hidangan sedap itu sudah habis. Hey, Okey. Mary sudah bersedia untuk pergi. jelly berperisa Fanta itu eksotik. Dia sedang memerahnya keluar. Bagus. Sangat sedap. Siapa agak ingin berada di tempatnya? Ada sesuatu yang tertinggal di bahagian bawah, tetapi tidak mudah untuk memerah baki jelly itu. What? Oh, tidak, jarinya tersangkut. Itu klasik. Mike, masa untuk selamatkan kawan awak. Oh, awak memang hero sejati. Mary, tak apa. Kamu cuma sedikit takut. Mia, giliran kamu. Oh, botol itu sangat berat dan ia sangat besar. Tak mengapa, pasukan kamu akan membantu kamu. Mia, ayo, buka mulut. Tuangkan. Mia teruja. Rasanya sangat sedap. Tetapi kemudian keterujaan bertukar menjadi panik. Terlalu banyak. Itu sahaja. Cukup. Come on! Mia, wakas guys kan? Wih, dan selek perkara terbaik yang pernah awak makan. Mary menunjukkan sebatang coklat kecil.
Dia kata itulah jenis yang dia gunakan untuk memberi makan anak patung. Mike mempunyai satu yang bersaiz sederhana. Nampak agak sedap. Dan kemudian dia melihat Mia. Tak mungkin. Mia mempunyai sebatang coklat yang besar. Sangat besar. Semuanya hanya untuk dia. Mary menyertai permainan. Dia teringat dapur anak patungnya. Dia akan buatkan dirinya sedikit kokoh. Coklat bar itu dimasukkan ke dalam periuk kecil. Cairkan dan kacau. Sa kering sordai set, kes borsar dikin et surdari padis juk mainan. Baunya metksyukan, and singgah sengkaus ke kongkarannya ke selam con kecil dan mencubanya. Saya pasti rasanya hebat. Masuk untuk mencubanya. Dan itu sahaja. Kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Jangan ketawa padanya. Kamu juga boleh dapat yang sama. Tetapi, lihatlah Mike. Dia akan makan seluruh coklat itu sekaligus. Dia memang suka coklat. Ya, sudah tentu. Ia sangat sedap. Dia mahu lebih. Mia bersedia untuk bertahan. Sistip si pamnapan chan atau bem tarwa coklat. Lihatlah rumah besar itu. Baiklah. Sekarang kita boleh gigit bumbungnya. Ia sangat sedap. Ini sangat lazat. Bagaimana kalau berkongsi dengan kawan-kawan anda? Lihat mata mereka yang kelaparan. Mia, what sering yang wekas? How to buy her a sale when we shack rumah coklat? Here paying a brill. Asa chupa chups. Mary sangat teruja dengan yang kecil. Mia mempunyai yang sederhana. Mike bernasib baik lagi. No. Chupa chups gergasi. Jangan sentuh. Mary pergi dulu. Dear Bam Kim Bang Sanyar Dem Yaringer in Sampur. What? Tapi dahil standards dyan, Mia Shes kaya masuk. Dimimbo ka bungkusnya. And Dusty terganggu oleh manikurnya. So I mentioned lollipop seltzer. Paisa mo na. And orang mengunyah selebihnya. Ay, traw sila. Sekarang gisin Mike. Mike stak siya ba ng garing? Narilaim siya bungkus yung mayroon siya buwan mimpi. Yes, pero barbayaw. Mary, yung pandang pun, nak mau miliknya. Kemudian dia mendapat idea. Pecahkan lollipop tu. Gadis-gadis, bersiaplah. Okay. Wah, ini segar menyerak. Sekarang ada banyak kepingan kecil. Cool. Dia mencuba satu. Itu sangat so. But dari gadis-gadis itu Carol. Mereka pun mahu sedikit. Let's go! Mike, traversing bag. Sorry, got it. It's all right, Kawarong. Sudah tentu, ia 100 kali lebih sedap daripada yang kecil. Mike kecewa. Oreo dia kecil. Itu tidak akan mengenyangkan dia. Mia bernasib baik. Biskut sederhana dan segelas susu. Dan Mary adalah ratu hari ini. Oreo gergasi dan gelas kecil. Alah, jangan ketawakan dia. Gadis-gadis, kamu juga boleh jadi tidak bernasib baik seperti itu. Oh, tasing setir menjauh rasanya. Oreo kecil itu tenggelam ke dalam gelas besar. Sekarang ia sudah tiada. Saya rasa dia perlu minum baki susu itu. Oh, tak. Sekarang Mike basah dengan susu. And heza is like biskutnya. It's true that's grosser. That is biawek sebenarnya. Wah, nanti ini sangat sedap. Anda perlu celupkannya dalam susu dan jadikannya lebih lazat. Boom, seleduk dan biskut itu hilang. Mary, sekarang giliran kamu. Cool. Come on!
Tete ada streetseller kecil. Kelai chose to follow kecil under biscuit, gifars, and gergas. Apa yang awak akan buat? Mary ada idea. Dia tuang susu terus ke atas biskut. Baiklah, itu lebih baik. Oh, ia sangat berperisa coklat. Sangat sedap. Gigitan demi gigitan. Dan Cyrus eyes a full bear here. Mia terkejut. Pizza sekecil itu? Serius? Ya terlalu kecil. Mike ada yang sederhana. Nampak sedap. Dan Mary adalah juara pizza terbesar di dunia. Mia, pizza awak nampak macam untuk semut. Tetapi sekurang-kurangnya anda tidak akan mengotorkan diri. Ini sangat bagus. Cuba dan nikmati. Jangan tergesa-gesa. Mia tidak tergesa-gesa. Ia sangat sedap. Mike, sekarang giliran kamu. Mike menjadi kreatif. Dia memotong pizza dengan pemotong khas, tetapi dengan cara yang pelik. Dalam bulatan, jadi ia menjadi ular pizza yang panjang. Tiada siapa pernah makan seperti itu sebelum ini. Mari kita cuba. Ia sedap. Biar selalu beriro dengan terrain. Boom! Dan semuanya hilang. Sekarang giliran Mary. Mary Taris. Wah, paling batuan yung... Siya dapat idea. Sa chung bovik bisain. Wat yung menyusun kruit kepingan. Tira satin saya like. Dana kita dapat menara. Sukar untuk menggigit. Tetapi sangat sedap. Kawan-kawan, saya rasa dia sudah penat memegang kepingan raksasa ini. Mike mengambil alih. Mia, kamu tahu apa yang perlu dilakukan? Mary, kami ada untuk kamu. Sokongan adalah segalanya. Kamu boleh lakukannya. Mia bersorak untuknya. Kunyah, kunyah. Tinggal sedikit lagi. Kami percaya pada kamu. Gigitan demi gigitan and pizza. Habai. Sestor konfere lami sebi. Jamret sohoy, dia takkan dapat melakukannya. Wah, itu satu baldi penuh Maltesers. Walaupun, tunggu sekejap, ia agak kecil. Mike ada baldi sebenar Maltesers. Hebat. Dan bagaimana dengan ini? Tak mungkin, itu baldi besar dengan Maltesers. Itu luar biasa. Guys, baldi kecil lebih baik daripada tiada. Kamu tidak tahu, Ted. Alright. Lihat, dia ada straw ajaib. Whoop! Dan seperti vakum kecil, dia cepat menyedut semua gula-gulanya. Tidak ada satu pun yang jatuh. Dan tangannya tetap bersih. Kerja yang bagus. Sekarang giliran Mike. Mike juga datang bersedia. Dia ada satu beg galas penuh dengan alat. Mike, kenapa awak perlukan semua ini? Apa yang awak pilih? Adakah ini benar-benar akan berfungsi? Tetapi nampaknya Mike tahu betul apa yang dia lakukan. Lihat, dia melancarkan gula-gula dan maze Mike benar-benar berfungsi. Hebat. Baiklah, teruskan. Hantar gula-gula anda melalui perjalanan dalam labirin gelongsor. What? At dari tier 2 Mike sebi pioneer minisens reperdugu break di hujung. Dan gadis-gadis du naposen zor teri kuriyad zor. Baiklah, Andrew berkira dalam hari ini dan itu dia. Support your tour. Denver kau recite recycle baldi 02. Pada ready to tak expert here? Oh, kau memang suka manis. Yes! Enid ningal gabay. Gula-gula niya sar siya na church. Bravo! Wih, apa sih yang gay? Bro, Edward's Kevin Freddy's Narikir, Enid Bryn bercing-cing dengan siya. Jangan bermimpi pun. Saya pun takkan berkongsi sesuatu yang baik begini. Bravo, jangan marah. Berbalah dengan Enid adalah idea yang buruk. Ini semakin menarik. Apa yang kamu rancang sekarang? Hey, kain nama kau perlihatkan penyembur api. Apa yang kamu nak buat? Enid tak tahu betapa liciknya kawannya dan Wednesday sudah buat lubang. Gula-gula Enid mengalir terus ke dalam baldinya. Itu satu hal. Sangat bijak.
Nah, Enid, gula-gula kamu dah habis dan pencurinya tak pun bersembunyi. Jika kamu berkongsi dengan kawan-kawan dari awal, semua orang akan gembira. Lihat, Wednesday bersedia untuk mengembalikan gula-gula terakhir kepada kamu. Baiklah, apa seterusnya? Sir Bijirin the Show. Mike mendewa tanggung angwaralasi. Wednesday mendapat kedatangan Enid yang sangat besar. Lebih besar daripada dirinya. Gadis-gadis, jangan ketawakan Mike. Itu boleh jadi kamu sebenarnya. Mike, kita tahu bagaimana untuk berseronok dalam apa jua keadaan dan itulah sebabnya kita sayang dia. Bahagian saiz dewasa layak mendapat meja saiz dewasa. Itu memang hebat, Mike. Blessed sustainer. Dear TC Rigo. Teruskan. Tuangkan Bijirin. Sis Layer ke Sierra Wayo. Theory criteria with a kinabak or featuring motions from a state and you receive a tong susa. Baiklah, dakpannya susunıyor. Mikey Arduino Fraker Soriano. Give me right. Yeah, it's me tomorrow. Gadis-gadis, jangan ketawakan dia. Oh, tinggal berapa genggus to Wednesday with number weeks. Wide kang bernong Bijirin, Piruan, and Sport Ace, and Perbaik Perpenturer Thing. Betul tu, Wednesday. Kenapa membazir tenaga bila kamu boleh nikmati makanan kamu? Mike terkejut sehingga mulutnya ternganga. Jangan cemburu, Mike. Mari kita lihat bagaimana Enid menangani cabarannya. Wednesday mengucapkan terima kasih kepada Thing dan ia merangkak pergi. Sekarang giliran Enid. Saya tertanya-tanya, apa yang akan dia lakukan? Enid tak tahu cara tuang susu atas Bijirin. Saya rasa dia ada idea. Awak nak makan semuanya sendiri lagi? Anda mungkin akan meletup. Anda memutuskan untuk bersembunyi di dalam bilik mandi. Pilihan mangkuk yang merek. Tapi, hey, sekurang-kurangnya semua damot. Berjak susu. Als je lekker winkel biedt hierin en had ik de Shibu on one another. Dan kan het een beetje over de team zitten again. Wah, it's great. RBQ ekor dasar Bijirin. Oh, dari kuasa darcun. Itu memang imajinasi. Dan itik getah kecil juga berguna. Sekarang kita boleh berpura-pura anti-fong di sungai susu. Mengunyah Bijirin paling sedap sepanjang perjalanan. Hebat. Tis agak cemburu dengan awak sekarang. Dan sekarang, donat. Wednesday mendapat donat sebesar butang. Enid mendapat yang biasa. Dan Mike mendapat yang besar sebesar roda. Mike, akhirnya kamu bernasib baik. Adakah kamu lupa bahawa kamu tidak boleh main-main dengan Wednesday? Dia ada tukul besar. Dia tidak akan bergaduh dengan sesiapa. Dia ada rancangan yang lebih baik. Boom! Dan donat kecil itu bertukar menjadi saiz biasa. Jadi bagaimana jika ia leper? Ia masih sedap, kan? Senior dan sekarang karate gitu. Bos, sekarang giliran ini. Ya, Enid. Itu donat yang sangat cantik. Saya boleh nampak itu. Apa yang awak buat? I'm sure itu gincur wak sounder begitu. Bahas berguas Kingdom. Mike yang romantik membayangkan Uch melakukannya hanya untuk dia. Ya, Mike, begitulah selalunya dengan perempuan. Dia hanya bermain-main dengan donat itu. Enid, kenapa awak memecahkannya? Awak nak telinga berwarna-warni? Oh, saya faham. Dengan cara ini lebih mudah untuk makan. Enid, kamu memang tahu cara berseronok. Saya suka sangat. Akhirnya Mike mendapat bahagian terbesar. And there is
Darscher gas de gestens mis. Zerde nung distikas ukur tadas klien manig zaits. Mike bershare dengan betul untuk makan donate-nya. Dia makan perlahan-lahan menikmati setiap gigitan. Hey Mike, gadis-gadis, sudah bosan. Mungkin kamu patut percepatkan sedikit. Ayo, kongsi sedikit. Oh, mereka sudah pergi. Nampaknya Mike pun tak perasan. Gigitan demi gigitan tanpa tergesa-gesa. Tahun demi tahun. Dan sekarang ada seorang lelaki tua duduk di sana menghabiskan kepingan terakhir donat kegemarannya yang menggantikan semua rakannya. Oh, lezat. Tenek-tenek Roosevelt. Terima kasih untuk menggapatannya kerana akhirnya sudah berjaya menghabiskannya. Dan bagus, anda masih ingat satu sama lain. Sungguh cerita yang sedih tetapi lucu. Masa untuk hidangan baru yang lazat. Jika anda mahu mendapatkannya, anda perlu tekan butang itu. Boleh anda lakukannya? Error for scan. En gusto, warps or young garbage to black is Look. Oh, lihat di sana, Enid. Sebatang coklat kecil sedang terbang terus ke arah kamu. Sangat kecil dan comel. Berser mungkin sangat lazat. Ini terbaik canda sepanjang masa. Istirahatkan tulis yang dapat. Belum lagi, sekarang giliran Wednesday. Dia menepan busing dan sebatang coklat yang lebih besar terbang ke arahnya. Wednesday tenang seperti biasa dan Yes! sedikit menakutkan. Wednesday, kenapa dia perlukan pisau besar dan menakutkan itu? Malah Mike yang berani pun bersih. Wednesday jelas ada sesuatu yang dirancang. Mari kita lihat kenapa dia memotong coklat itu. Saya paham, dia sedang membuat bahagian untuk... Oh, yes? Yes! Subyong kerendokto. Take. Tak baiklah walaupun ada yang Dexter. Wednesday biasa mempunyai gaya tersendiri. Gelap dan cantik seperti Wednesday sendiri. Ayo, jangan takut. Ia hanya coklat. Ia sangat sedap. Ia sangat manis. Mike berhenti takut dan tekan butang ini. Oh my, what? Let's go. Oke, jadi kita lihat apa yang ada. Oh, wow. Itu meteorit coklat gergas. Ia terbang terus ke arah bumi. Saya rasa kita perlu lari. Seluruh dunia mesti diselamatkan. Tiada masa untuk dibuang. Mike, lihat. Mereka sedang menyiarkannya di TV. Lakukan sesuatu dengan cepat. Dan nampaknya penyelesaian telah ditemui. Sekarang kamu seperti superhero sebenar. Apa yang kamu nak buat dengan pengering rambut? Serius? Penyembur api Wednesday itulah yang akan menyelamatkan semua orang. Wow, ini benar-benar keajaiban. Hujan coklat. Sa lenggan na kita lari keluar sebelum trio kita makan semuanya.